Assalamualaikum. Hai guys. Hari ni kita bulan apa? Bulan 5. Cuti sekolah Raya Haji 2026 Mei. Sebabkan cuti kita tak banyak, lepas tu kita malas nak merayak-rayak untuk layan jam. Jadi kita bercuti dekat tada sebelah Batu Kek bersama adikku si gila ni dan anak-anaknya. Jom kita tengok apa aktiviti diorang. Check it out. Aunty nak ambil video. Cepat, lompat. Ni nama dia Zahi. Ui, pandainya Zahi swim. Cepat, lompat. Berenang-renang. Pandainya. Okay, cepat swim. Tunjuk kat aunty. Masuk kat dalam tu, mushroom tu. Pandainya Mel. Okay, Zahi pula. Swim, cepat. Good job. Pergilah duduk dekat dalam tu mushroom. Tengok. Jom Zahi, come. Kat situ jom. Jom. Come. Tengok ada apa. Zahi. Oh, dia nak lompat. Okey, 1, 2, 3. Mel dah sini. Tengok ni ada apa. Sekarangnya. Ni dekat KTM Batu Kek apartment ni. Boleh lah. Not bad. The pool is very big. Suitable untuk budak-budak juga. Not bad. Santai kalau. Santai. Dugong. Dugong tu. Lompat. Wow. Ui, pandainya. Kakak pula. Lompatlah. Aunty nak mandi tapi kejap lagi. Tunggu kejap. Cepat Naira. Berkocak. Berenang lah. Tunjuklah nanti macam mana Naira swim. Uyo, Naira pandai swim lah. Dia cepat swim kat mami. Tengok, Mel pun pandai swim. Cepat dia swim. Ya Allah, gegasi lalu. Itu bukan berenang, itu berlari. Tengok dia buat apa. Cepatlah berenang lumba. Okay, malam ni kita orang masuk KL. Kita orang jadi turis. Lepas tu kita orang ada dekat sini. Mami, kita jalan ni macam nak kawat sekali dengan dia. Kita jalan-jalan tengok aktiviti. Hai Naira. Hai Dek. Dia buat macam tu. Okay. Lepas tu ada ni lah, ada show lah. Ada menari-nari lah kat depan tu. Okay. Alright. Kita ada pancaragam. Malam-malam minggu. Jom, kita tengok jom. Benda nak ikut tak? Jom.
Dah tu.